Raket ori dan tak ori, macam mana nak beza? Jom saya kongsi tips cara nak tahu raket fake ataupun original. Yang pertama, kena rajin survey harga market. Contohnya harga raket Yonex 1000Z original 900. Tapi kalau korang tengok tempat lain jual 300, made in Japan pula tu. Itu confirm fake. Yang kedua, tengok kedai-kedai yang trusted. Contohnya macam kedai raket lah kan. Alhamdulillah setakat ni semuanya original. Kalau tak percaya, boleh tanya semua brand yang kita bawa masuk. Kalau tak ori, saya patahkan raket ni sekarang dan bagi balik duit korang 10 kali ganda. Yang ketiga, cara nak tahu fake dia, kita boleh tengok warna ataupun finishing raket tu. Tone warna lari, cat tak kemas, shaft besar. Kalau kita pegang pun rasa tak solid. Guys, kalau korang beli yang fake, 100% feeling takkan sama dengan yang original. Sebab apa tau? Sebab confirm lah dia pakai material cap ayam. Nak murah, nak original, sekarang ni dah banyak dah brand lokal ada. Ingat ni guys, safe reward juga. Tapi jangan beli yang fake.